Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Okay, malam ni nak pergi ke Masjid Asy-Syarif Meru Klang. Malam ni kita seorang je. And Nyo sudah sihat. Finally. So untuk menyambut, nak celebrate dia punya sihat ni, kita bawa dia pergi Meru malam ni kan. Dah lama tak jalan jauh dengan kereta ni kan. Selalu jalan dekat je kan. Apa pun kita jumpa kat sana terus lah. Let's go. Sangat detail latte ada foam cappuccino foam dia tebal. Is it contribute the texture? Yes, dia ada texture. Kalau cappuccino rasa dia lebih soft. Yeah bro, presentation macam ni. Masuk ni, masuk lah. Masuk lah. Malaysia datang sini ya guys. Pagi ni tu. Ada flavor latte, flavor latte. Flavor latte, basically caramel ataupun vanilla latte. Kalau nak definition latte pula pun boleh. Latte is susu dalam bahasa Itali. Wah. Sebab tu bahasa Malaysia kita panggil latte saja sebab kita dah biasa cafe latte. Kenapa abang Benisentrik bang? Ha? Kenapa abang Benisentrik pula? Benisentrik. Abang patut ambil lain ni bang. Ya. Sini mana ambil belajar cepat. Ada kucing hijau tu. Embeng tu. Jangan tu, mandu tu. Asal terreviewing ni. Okay. Majid, sabar. Majid tu. Wow. Okay, Masjid Asy-Syarif tadi. Oi. Ni buat lapan tadi tu. Weekday semua tiba ada ceramah. Ada sekiranya pula kan. Lepas tu untuk masjid ni parking tak tahu, dulu rasa macam tak ada parking tapi sekarang dah ada parking baru kot. Luas gas tu. Last pergi time Form 5 tu. Form 5 tahun bila lah. Overall masjid ni ada banyak galah improvement dia kan. Kalau nak banding dulu parking dalam, kalau sampai awal dapat lah. Kalau lambat memang kena parking luar. Parking pun banyak tapi tak menyusahkan lah. Overall masjid ni okey lah. Cuma lighting lawak sikit lah. Lighting ni kalau kamera nampak hijau tu, Nampak macam kawasan tu hijau kan. Padahal lampu tu putih tapi lampu dia jadi hijau. Tu je lah. Kita sambung more. Mo Jason tu. Chicken popcorn, kita try tanpa sos dulu Honestly dia rasa more like nugget sebenarnya. Nugget frozen tu kan. Dah nama nugget. Dia cakap popcorn lain. Nugget popcorn ni. Tapi tak apa, sama. Cuma outside dia better lah daripada nugget yang biasa beli frozen kan. So kalau ada je. Tapi for portion wise is banyak lah sebenarnya. It's good lah, not bad lah. Maybe the price is a bit mahal for this portion tapi pacak balik. Oh memang nugget lah. This is dia cakap popcorn. So kita kena try this one lah pula. Ni okay, this is rasa dia tak terlalu strong, tak terlalu tawar. Dia just nice. Dia punya maybe sebab tadi tunggu lama tu kita orang nak ambil gambar kan. Dia sejuk sikit lah. Tapi all in all it's not bad lah. Tapi aku bagi 7. Kalau nugget tadi 7.5 ke 8 lah. Sebab nice lah, nugget dia okey lah sebenarnya. Kalau 7 ni, kalau apa Jason dah kira tinggi gak? Tinggi gak Tapi sebab ni aku kan tak tahu lah. Air. Apa tadi? Mango apa? So this is mango Yakult. Ada this is mocktail.
Okay, both of us order mocktail. So this mango Yakult. Dia sebenarnya tadi apa yang tengah apa. So we just gonna proceed to rasa lah. Okay. Dia okay. For sure lah mango kan. Tapi dia ada that a bit sourness of macam yogurt or Yakult Yakult So I think it's a good flavor untuk freshen up diri lah. So I think this one is 7.5. Flavor. Lilac pak. Ini. So this one is lilac. Dia bagi kita punya bartender tadi cakap dia rasa give off fruity vibe kan. Kita terasa ini punya quite strong. Dia instead of fruity dia more like bagi rasa macam ni nak cakap sparkling lah sebenarnya. Bagi rasa sparkling. Personally this is not by taste lah. Tapi I can drink this. So I think it's 6. But this is what good this is my taste lah. But itulah dia pun cakap ni apa, ni menu killer kan. Mantap tu. Allen Johnson. bukan Jason Johnson. John. Boleh ada siap kerja kau review masjid. Boleh tu. Tapi kau kena beli motor lah. Tu lah. Nanti kau kata beli motor kan? Kalau next year panjang pun apa? InsyaAllah. Kalau kau beli motor, kita memang ride pergi masjid lah every malam. Senayan tu memang siap malam Ada Senayan je pergi masjid lagi kan. Kita pusing-pusing whole KL tengok masjid. Wah. Lepas tu nanti kita ambil gambar motor depan masjid. Kita pergi naik motor pakai jubah dia. Makan dia orang okay. Aduh, cameraman tak makan di sini. Tak apa. Main nak suap. Kan okey. Dia macam ada spice dia tu rasa. Betul lah. Kalau dia panas, I think it would give off better flavor lah. Tapi sebab dia dah sejuk sikit, maybe tambah lagi dengan aircon kan. So dia kurang sikit lah. Tapi ni pun rasa enjoyable lah. Okay. Apa tadi? Ada apa? So kita nak review sweet matcha pula. Sweet matcha hari, maybe sebab aku matcha lover, tapi it goes by the name sweet matcha, which is sweet matcha lah. Banyak matcha lah. So I give this 8 lah sebab it's good lah. It's live up to its name. Using processing honey anaerobic, which is macam mana tu boleh berhenti. So apa itu anaerobic ni? Honey basically kopi tu dia ada 3 layer. Dia punya biji kopi, ada madu dia sikit, lepas tu kat luar ada kulit kopi. So honey which is dia buang kulit luar, dia tinggalkan madu dengan kopi. Anaerobic dia akan simpan kopi tu dalam satu tank without oxygen. That's what we call anaerobic. Baik tu. Mana boleh kau eksperimen macam tu gini? Alah, tu kan hamun. Tak apa dah, aku setuju je tu. Teranggut je. Mantap tu sifu kita. So today I will serve you with a glass which is an invention from the science. This glass, special if you glass drink from the white side, it will contribute more acidity, more fruitiness. If you drink from the purple side, it contribute more sweetness, more body. You can try. So for the total good time today, around 2 minutes 30 seconds. You can smell it first. Swirl 3 times and then you can smell. Itu aku minat. Depan. First sight. Hai. Macam yang putih macam lagi pahit.
Compared to before this yang terlalu acidity, tak sedap. So cara minum lebih ada test note ni. Lepas tu minum, try cari satu-satu test note ni. Kita nak cubalah cari. Tak semua orang akan jumpa semua dalam tu, dan tak semua orang akan rasa apa yang ada dalam tu. Sedap kan? Tu aku choose to use this recipe. Sebab before this dia benda masuk dalam. Lim, tutup lah. Tutup majlis dengan tasbih kifarah. Okay, so that's all for tonight. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah untuk Sarawak. Terima kasih guys. Tengok lagi.